Amanah Raya punya tugas memang daripada sebelum-sebelumnya ataupun daripada dulu sehingga sekarang, kita akan ingatkan, kita akan maklumkan kepada waris-waris bahawa akan ada dikenakan zakat, dan bukan waris yang bayar tapi melalui harta pusaka yang ada. Kan? Jadi bermaksud waris selesai harta pusaka berkenaan dan dalam sejarah keberkatan ada di situ melalui bayaran zakat dan tadi. Zakat ni pun kalau waris minta amanah raya uruskan untuk bayarkan, dia boleh tolak terus Yang sekarang ni amanah raya yang uruskan. Tapi dalam sense saya kena bagi tahu, amanah raya tidak ada kapasiti untuk memaksa. Kan? Tapi biasanya mereka akan minta amanah raya uruskan. Tak apalah. Amanah raya uruskan lah. Dia orang mungkin tak minta tu pasal tak tahu. Tak tahu, pasal betul. Dah tahu, insyaAllah boleh diuruskan. Dan biasanya dia orang willing lah untuk menunaikan kewajipan. Maknanya dia orang dapat hari tu dah clean. Dah clear, tak ada apa-apa tanggungjawab lagi kan. Dan itulah maknanya ruang tu untuk kutipan bayaran zakat tu besar kan. Jadi bila mereka tahu adanya kolaborasi antara Amanah Raya dan PPZ Mawid ni, mereka lebih yakin lah. Lebih yakin bahawa zakat tu akan diuruskan dengan lebih betul, lebih tepat dan sampai kepada pihak ataupun asnaf yang dimaksudkan.